Baik, Ibu bapa kepada 50 penuntut program perubatan Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah atau UNISHAMS merayu pihak Majlis Amanah Raya MARA supaya segera meluluskan tajaan pendidikan MARA TESP anak-anak mereka. Menurut ibu bapa terbabit, kesemua anak mereka yang merupakan penuntut kohort ke-11 UNISHAMS terpaksa menamatkan pengajian di institusi pengajian terbabit jika gagal melunaskan yuran semester sebanyak RM25,000 pada Mei ini. Pelajar terbabit kini berdepan tekanan kewangan serius. Ekoran mereka juga tidak mendapat pinjaman PTPTN. Penuntut kohort sebelumnya di UNISHAMS telah menerima TESP, namun perkara sebaliknya berlaku kepada kohort ke-11. Memang rasa susah hati semua, tapi saya hari-hari saya kena keluar rumah cari awal pun pendapatan lah. Lepas tu tengok yang mana jual, saya pun jual kereta, dah start jual rezeki kan, jual kedua pihak. Saya pun dah ada minta juga untuk zakat Kedah, kan, dah minta zakat Kedah direct terus WhatsApp dengan mereka dah update dengan zakat Kedah, tapi pun kita takut sebab kos medik ni tak semua orang mau sponsor sebab kos dia mahal. Pada peringkat awal, penuntut kohort ke-11 diberi pilihan untuk memohon PTPTN atau menerima tajaan TESP. Dan rata-rata penuntut memilih TESP, namun sebulan yang lalu mereka dimaklumkan tajaan tersebut belum diluluskan sedangkan pengajian telah masuk semester kedua. Keadaan itu menyebabkan dua penuntut telah menarik diri dari meneruskan pengajian di UNISHAMS. Yuran semua buat penangguhan. Kita bayar yang PTPTN tu baru ada yang bayar RM10,000, ada yang RM15,000. So UNISHAMS membenarkan bagi kita buat penangguhan. Tapi dia dah bagi deadline dalam berapa, saya tengok lagi dalam bulan 5 kena bayar. Sampai Mei? Sampai Mei. Maksud Mei kena bayar? Kena bayar. Kalau Mei tak bayar? Bayar, kena keluar. Kalau Mei tak bayar, kena keluar. Kena keluar lah. Sebagai ayah dan ibu ni memang tolong terasa sangat macam ni sebab tak mahu kita bukan anak seorang, nak fikirkan kita ada anak lain. Dan kita dia dah masuk golongan tak lepas, B40 pun tak lepas. Memang tak layak B40 lah. Dan pun M40 pun kita memang dah bawa-bawa ni memang agak sukar lah untuk kita. Kalau anak seorang tak apa, masih usahakan gadai apa ke ni, anak berapa orang masih kena fikir belajar dia apa semua. Jadi kita malah tak harapan MARA sebenarnya sebab saya pun dapat servis sebelum ni. Semua swasta punya ambil medianya program MARA alhamdulillah bantu kita pelajar Melayu untuk dapatkan penajaan.